rasanya. Haha, itu yang kita mahukan. Firestorm, teruskan! Episod 8, latihan khas untukmu. Setiap kali saya datang, saya mesti tersekat pada tahap ni. Kali ni, saya mesti boleh. Pulse Striker, gunakan teknik terhebat awak. Baiklah. Ya! Ya! Alamak! Saya tak boleh gunakan teknik tu. Apa? Ya! Masih tak boleh lepas lagi. Ya! 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 Dengan kuasa tempur Spin Fighter Maya ni, memang mustahil nak kalahkan Thunder Breaker. Tapi... tenaga yang saya simpan untuk Thunder Breaker tak cukup. Saya kena tingkatkan kecergasan fizikal. Heavy Stormbringer, hancurkan mereka! Baik, awak tengoklah! Awak tengoklah! Bagus tu! Awak berjaya habiskan 2 sekaligus! Benda kecil je! Jaga-jaga di belakang! Apa? Apa dah jadi? Mantis menyerang cengkeri, tapi tak sedar ke ada burung di belakang awak? Harry, kenapa ni? Saya tengah fikirkan pertempuran dengan Ryan. Sky Knight, awak rasa macam mana saya nak kalahkan Ryan sepenuhnya, ya? Saya rasa kalau kita jumpa kelemahan Firestorm dan reka taktik yang menyasarkan kelemahannya, awak mesti boleh menang. Saya pun fikir yang sama. Teruskan! Sky Knight sekarang! Harry tu memang kuat lah. Ryan, awak buat apa ni? Ada sesuatu yang ganggu fikiran awak ke? Bukanlah. Saya cuma tiba-tiba rasa nak berlatih. Dah lewat malam ni. Berlatih esok je lah. Tapi bila saya tenang, saya teringat pertempuran dengan Harry. Lepas tu, saya pun terus jadi sangat bersemangat. Aduh! Ryan, bawalah bertenang. Firestorm, Sonic Matrix. Awak tahu tak? Pertempuran dengan Harry ni buatkan saya rasa seronok sangat-sangat. Seronok? Saya baru faham betapa seronoknya bertarung Speed Fighter dengan orang yang ada keupayaan yang sama. Ryan, rasa keseronokan pertempuran Spin Fighter adalah motivasi terbaik. Masa pertarungan berlangsung, dengan setiap pelanggaran, saya rasa diri saya semakin kuat. Saya juga rasa dia pun semakin kuat. Perasaan jadi lebih kuat bersama ni buatkan saya rasa bersemangat dan gembira. Ryan, jangan gembira sangat. Matlamat awak menang kejuaraan. Lagipun, lawan saya di pusingan ketujuh ialah Harry. Tinggal beberapa perlawanan je lagi. Ryan, supaya awak bersedia, latihan khas tu penting tau. Baik. Harry! Dah 3 minit awak lewat. Awak janganlah berkira. Jom mulakan. Harry, ada yang tak kena dengan awak. Apanya yang tak kena?
awak tak pergi ke Spin Avenue untuk bertarung ke? Kenapa tiba-tiba nak berlatih dengan saya hari ini? Saya ada perkara yang kena tanya awak. Apa? Hanya awak yang boleh. Apa bendanya? Awak tiru Ryan dan cabar saya. Lah itu ke? Nampaknya awak betul-betul anggap Ryan sebagai pesaing awak. Suatu hari nanti, saya mesti kuasai dunia Spin Fighter. Tapi sebelum tu, saya kena kalahkan dia. Ya, saya faham. Jom mulakan. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Mika, biarkan Aurora Wings tiru cara serangan Firestorm untuk lancarkan serangan. Susah nak minta jenis pertempuran mensimulasikan jenis serangan aktif. Tapi kalau Aurora Wings dapat belajar 70%, semuanya mungkin. Aurora Wings, tunjukkan kehebatan. Haha, awak ni memang suka meremehkan saya. Inilah taktik serangan terjerat paling hebat dikuasai Sky Knight. Memang menyusahkan. Kalaulah saya jadi Ryan, macam mana dia bertindak ya? Yelah, Aurora Wings, cepat langgar tepi gelanggang. Baiklah, Mika. Nak lari ya? Ya. Alamak. Akhirnya dah terpisah. Hebatlah Aurora Wings. Walaupun kelajuannya tidak pantas, tapi gaya dan cara pertarungan Ryan memang macam ni. Mika memang sangat memahami Ryan. Nasib baik saya minta dia untuk bantu saya berlatih. Ya, boleh tolong saya tak? Awak nak apa? Kalau nak minta tolong, tak perlulah sampai nak lompat-lompat macam tu sekali. Lompat dari ketinggian ni memang sangat mengagumkan. Buat macam tu barulah nampak ikhlas. Tak takut ke terjatuh atas muka sampai hidung kau teriuk nanti? Tak apa. Walau apa pun, saya masih perlukan bantuan. Kita semua kan kawan. Kalau awak perlukan bantuan, cakap je lah. Saya nak awak semua berlatih dengan saya. Saya ingat nak minta tolong apalah tadi. Rupanya nak latihan khas. Kalau macam tu, awak nak mula berlatih dengan siapa dulu? Bukan. Saya nak berlatih dengan awak bertiga serentak. Apa? Kami bertiga serentak? Ya. Hei Ryan, patut ke saya puji keberanian awak? Atau salahkah awak pandang tinggi pada diri? Nampaknya awak dah meremehkan kami tau. Saya sedar kekuatan awak, tapi saya nak kalahkan Harry. Saya dah fikir panjang cara nak buat latihan khas. Kemudian jawapannya, saya patut guna cara paling mudah dan kasar. Cara paling mudah dan kasar tu dengan 1 lawan 3 ke? Saya tahu 1 lawan 3 tu melampau. Tapi untuk mengasah kekuatan asal saya mesti kena cuba. Hei, kawan-kawan. Apa yang awak risaukan? Bukan ke nak 1 lawan 3? Kami takkan lengah pada awak. Jom mulakan. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Firestorm, awak serang Pulse Striker dulu. Baiklah. Boleh kalahkan atau tak, susah tau nak tahu. Ya. Alamak. Firestorm, lawan awak bukan sekadar Pulse Striker. Mainlah dengan saya sekali. Dani, persembahan kita akan bermula. Alamak!
Firestorm! Jalan tunan. Ini memang taktik biasa bagi Firestorm. Lebih-lebih lagi, bila dia dah temui rentak, susah saya nak mulakan serangan dulu. Mungkin saya kena pecahkan Hela ni, barulah dapat menang. Tapi macam mana nak buat? Apa kata kalau akhirinya dengan Fuad? Sky Knight, lain kali bila dia serang kita, macam mana pun kita mesti jerat dia. Ya, baiklah Harry. Nampaknya saya salah masa. Kami seri lagi. Awak fikir apa ni? Tak ada apalah. Sky Knight, jom kita main lagi. Harry, dah banyak kali kita main macam ni. Ada perasaan apa-apa ke? Saya dah dapat rasa sikit-sikit cara nak kawal Firestorm. Awak nak kalahkan lawan dengan cara teknikal. Betul tu. Harry, cara ni memang boleh bantu awak kalahkan Ryan ke? Walaupun tak pandai jelaskan, tapi saya rasa macam ada sesuatu yang kurang lah. Kenapa kalah lagi? Siapa suruh remehkan kami 1 lawan 3 konon? Sekali lagi. Dah berapa kali kita main hari ni? Pernah ke awak menang? Tak pernah. Ryan, awak okey tak? Saya okey. Cuma saya rasa macam dah habis tenaga. Cukuplah untuk hari ni. Esok kita sambung lagi. Esok hari pertempuran awak dengan Ryan. Awak yakin ke awak boleh menang sekarang? Jom, kita bertarung lagi. Biar saya tunjukkan jawapan.
Sedialah. Jom mulakan. Spin Fighter, dilancarkan. Spin Fighter, dilancarkan. Awak nampak tak? Itulah jawapan saya. Kalau saya gunakan taktik ni untuk hadapi Firestorm, saya rasa mesti dapat kalahkan Ryan. Aurora Wings kan baru je cuba meniru gaya lawan Firestorm. Jadi macam mana kita nak pastikan apa tahap kehebatan Firestorm sekarang? Ini maknanya seri ke? Jangan haraplah. Ryan, awak masih kalah lagi. Saya ingat akhirnya dah berjaya. Ryan, apa kata kurangkan kesukaran latihan khas ni? Contohnya, cuba 1 lawan 2 pula. Esok dia dah nak bertanding dengan Harry. Takkan baru sekarang kurangkan kesukaran? Dia belum pernah menang dalam 1 lawan 3. Kalau dia terus kalah, saya takut mentalitinya terjejas. Kita kena sedar, dalam perlawanan, bukan je kekuatan yang diperlukan. Tapi mentaliti pun penting. Jadi, untuk tingkatkan keyakinan, sekarang dia perlukan kemenangan untuk memberi semangat pada semua. Oh, Itu tak apa. Tapi... Saya faham perasaan awak. Tapi awak tak perlulah risau. Mental saya memang kuat lah. Latihan khas ni bertujuan untuk saya mengatasi had saya. Kalau makin mudah, bukankah itu bermakna saya tak dapat lakukannya? Kalau tak dapat lepasi had, macam mana saya nak tewaskan Harry? Betul tak, Firestorm? Wah, Ryan, nampaknya saya yang remehkan awak. Jadi jangan berlengah. Jom teruskan. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Walaupun tak pernah menang dalam 1 lawan 3, saya dapat rasa kekuatan saya bertambah. Kalau dulu, pergerakan mereka nampak sepantas kilat. Tapi sekarang, bagi saya, mereka nampak macam perlahan je. Tenaga Firestorm tak sama macam sebelum ni. Saya percaya dia boleh keluarkan Hela yang lebih kuat. Tapi, lagi sikit lagi. Sikit je lagi. Sekarang masanya. Haha, itu yang kita mahukan. Firestorm, teruskan! Wow! Ryan, awak dah sedia ke? Hari ini saya akan bertarung dengan Harry. Saya dah sedia. Harry, selamat pagi Ryan. Hari ini saya pasti akan kalahkan awak.